Saya bagi tahu, clear your mind first. Make sure you guys masuk hari ni, spend masa, tenaga, everything jelas supaya balik daripada program ni bukan ding-dong, pening-pening tak tahu apa nak buat. Okay, first of all saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Syauqi Atta, full-time property agent dan saya merupakan team leader dekat Maxi Realty dan saya merupakan probation estate agent yang berdaftar dengan Kerajaan Malaysia. So kalau katakanlah PA ni dia bukan bawah daripada rent tau. Dia rent tengah-tengah tu PA, atas sekali RA. So ni cerita dia panjang sikit. Tapi kalau kata you guys nak go further, lebih serius sebagai seorang property agent, boleh try ambil PA ni. So PA ni consider license yang berdaftar dengan kerajaan dan kalau nak ambil ada dua cara. Cara pertama melalui formal education, you guys belajar like estate management ke everything. Unformal punya flow, pergi dekat Inspan. Belajar 2 tahun nanti dapat PA ni. Okay, tapi tak payah pening-pening lagi. First step, belajar buat update dulu, nanti long day korang boleh buat.